Kita kena gaya dalam sikit sebabnya kotak dia besar. Assalamualaikum. Subuh. Okay, hari ni aku dekat Patah Pulau Kabu Marang. Sekarang ni pukul 7.30. Jadi siapa-siapa yang ada dekat Patah Pulau Kabu ni, aku nak mugi satu spot ni. Tu. Yes. Kalau dari kalau nak masuk daripada Pulau Kabu ni, masuk situ ada simpang 3, yang tu nak pergi ke Beteng tu kan. Mumai belah kanan. Mumai belah kiri. Bila Mumai belah kiri, mugi sini. Mugi straight sampailah dekat Tunggu tu. Aku nak tok satu benda. Bukan tok benda macam mu tahu punya aku tok apa mu tahu Yes, ini dia. Tapi ini aku ambil dekat studio lah. Hari ni aku bawa barang kuno. Bukan kuno, barang lama. Sebab aku pun dah pakai dah. Jadi aku ingat aku nak tanang ke sini. Cuma aksesori dia lengkap lagi dengan dia punya tali extra apa semua. Yes. Aku nak gali dengan apa? Takkan aku nak gali dengan tangan. Tada. Inilah barang ajaibnya. Kita kena gaya dalam sikit sebabnya kotak dia besar. Ngam-ngam bos. Tapi nampak tak jadi settle. Jadi kalau awak mu kebetulan ke lalu mai sini awak mu gali mesti ada punya kan. Kalau macam mu mari dah ada orang gali dah tu, maknanya ada orang ambil dah tu.